Hari ini saya nak kongsikan satu kisah legenda yang sangat famous dekat Sarawak. Kalau sebut je nama dia ni, orang akan senyap ketakutan. Ya, dia adalah buaya bujang senang. Buaya paling ganas, buaya paling misteri dan buaya paling popular. Sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa subscribe channel saya ni dan tonton video ni sampai habis. Bujang senang ni adalah spesies buaya air masin, tapi saiz dia sangat besar, saiz gergasi. Dia dikatakan selalu muncul di sekitar sungai-sungai kat Sarawak ni. Paling selalu orang nampak dia dekat Sungai Senang. Sebab tu nama dia buaya bujang senang. Bujang senang ni bukan buaya yang biasa-biasa. Dikatakan bujang senang ni kulit dia agak cerah berbanding dengan buaya-buaya lain. Ada juga yang kata warna kulit dia warna putih, dan ada juga yang kata belakang badan dia ni ada satu line putih. Saiz dia pula dikatakan 6 hingga 7 meter. Besar gila kan? Kisah buaya bujang senang ni ada pelbagai versi. Tapi yang paling popular, dikatakan bujang senang ni dulu adalah seorang pahlawan kaum Iban. Tapi dia menjelma jadi seekor buaya yang sangat besar. Nama dia adalah Simalungun. Dikatakan Simalungun ni kebal dan tak mampu dibunuh. Musuh-musuh yang berlawan dengan Simalungun ni pasti akan kalah dan kepala mereka akan dipenggal. Itu yang membuatkan musuh-musuh ni sangat dendam dengan Simalungun. Diorang ni fikir macam mana nak bunuh Simalungun ni dan patahkan dia punya kekebalan. Dan mereka dapat idea untuk colik isteri Simalungun. Apabila isteri Simalungun berjaya dicolik, isteri Simalungun ni dipaksa oleh musuh untuk bocorkan rahsia macam mana nak patahkan kekebalan Simalungun ni. Bila Simalungun sedar isteri dia dah dicolik oleh musuh, Simalungun ni pun jadi panas. Dia pergi masuk dekat kawasan musuh-musuh dia, dan bila berjumpa dengan musuh dia, dia minta dekat musuh dia supaya lepaskan isteri dia. Dan musuh pun setuju. Tapi sebenarnya bukan lepas kosong, ada muslihat sebenarnya. Bila isteri Simalungun ni dilepaskan, isteri Simalungun ni berlarilah ke arah suami dia. Tapi sebenarnya musuh dah standby kat belakang. Dia baling tombak kena isteri Simalungun ni sehingga mati. Dan mayat isteri Simalungun ni tercampak dan jatuh ke dalam sungai. Simalungun pun apa lagi, sebagai seorang suami, dia terus terjun dalam sungai untuk dapatkan isterinya. Rupa-rupanya itulah rahsia yang isteri dia dah bocorkan kepada musuh. Simalungun ni bila ada dalam sungai, dia punya kekebalan tu terpatah, terbatal. So musuh cepat-cepat ramai-ramai terjun ke dalam sungai untuk bunuh Simalungun semasa dalam sungai. Ada yang kata Simalungun ni pun dipotong juga kepala seperti mana dia biasa buat dekat musuh-musuh dia. Sebelum Simalungun ni mati, masa tu mungkin masa nyawa-nyawa ikan, nafas-nafas akhir dia, sebelum kepala dia dipenggal, Simalungun ni bersumpah dia akan balas dendam. Dan mungkin sumpahan itulah yang membuatkan Simalungun ni menjelma jadi seekor buaya yang sangat besar, iaitu buaya bujang senang. Versi yang kedua, ni biasa-biasa je lah. Dikatakan buaya bujang senang ni sebenarnya adalah buaya yang sangat tua. Dikatakan umur dia dah lebih 100 tahun. Sebab tu saiz dia sangat besar. Dan dikatakan kulit dia tu jadi putih dan cerah pun sebab terlampau lama berendam dalam air. Versi mana yang boleh dipercayai? Wallahualam. Orang tempatan bukanlah takut dengan buaya bujang senang ni sebab dia ni buaya. Kalau korang tahu dekat Sarawak ni, kalau nampak buaya kat dalam sungai tu, itu dah jadi kelaziman, benda biasa. Tapi sebab sangat banyak tragedi yang berlaku dan orang kaitkan ini mesti perbuatan buaya bujang senang ni. Antaranya penduduk Batang Lupa dan Linggar. Mereka selalu nampak kelibat buaya ni timbul dekat permukaan sungai kawasan mereka. Tapi masalahnya, buaya yang timbul ni buaya yang besar. Tak macam buaya yang biasa mereka tengok. Kadang-kadang dia senyap-senyap timbul dekat belakang perahu. Kadang-kadang tengah syok masyarakat situ mandi dekat sungai, dia timbul. Cuba bayangkan, tengah syok-syok kita mandi, ada buaya yang besar timbul. Seram weh. Bila dah banyak sangat cerita, mulalah setiap kali tragedi berlaku dekat sungai, orang mesti akan tuduh ini mesti perbuatan buaya bujang senang.
Selama berdekad-dekad, penduduk kampung hidup dalam ketakutan. Dikatakan seramai 14 orang telah menjadi mangsa korban. Ada info yang mengatakan buaya ni sebenarnya bukanlah haiwan yang kejam, tapi buaya ni sejenis haiwan yang mempertahankan kawasan dia. Mungkin sebab itulah dia serang manusia-manusia yang masuk kat kawasan dia. Tapi nak buat macam mana? Tak boleh nak salahkan manusia tu. Mungkin sungai tu dah menjadi laluan perahu, dah menjadi kawasan mereka mandi, dan jadi juga kawasan mereka untuk ambil air untuk bekalan harian. Nak buat macam mana? Kita berkongsi kawasan yang sama. Antara tragedi yang paling diingati adalah berlaku pada bulan Mei 1992, melibatkan seorang wanita muda dari kaum Iban bernama Dayang Bayang. Dikatakan Dayang Bayang ni melintas sungai Pelaban naik perahu dia untuk pulang ke rumah. Seekor buaya yang sangat besar yang dikatakan buaya bujang senang telah menyerang Dayang Bayang ni. Dia baham dan heret Dayang Bayang ni ke dalam sungai. Inilah membuatkan penduduk kampung membuat keputusan. Serangan dan tragedi yang melibatkan buaya bujang senang ni mesti dihentikan. Penduduk tempatan dan pihak berkuasa bekerjasama. Misi mereka memburu, menangkap dan membunuh buaya bujang senang ni. Maka mereka pun mulakan rondaan di setiap kawasan sungai-sungai di Sarawak. Ada satu hari ni, ada seekor buaya yang sangat besar berjaya ditangkap. Dan mereka juga berjaya melepaskan beberapa das tembakan, dan tombak dan lembing juga berjaya dibaling dekat badan buaya ni. Tapi buaya ni tak mati. Mungkin sebab kulit buaya ni dah sangat tebal. Biasalah, buaya dah tua kan. Tapi sebenarnya, ada seorang tok batin kat kawasan kampung ni, dia cakap, buaya bujang senang ni tak boleh dibunuh dengan gunakan tembakan pistol atau senapang ataupun tombak dan lembing. Dia tak boleh dibunuh macam tu. Tok batin ni cakap, nak bunuh buaya bujang senang ni, kena gunakan senjata berpelurukan paku. Penduduk kampung dan pihak berkuasa pun sediakan senjata yang berpelurukan paku. Dia tembak kepala buaya ni dengan senjata berpelurukan paku tu, beberapa das jugalah, dan dikatakan waktu itulah barulah buaya bujang senang ni mati. Penduduk tempatan masa tu rasa sangat lega. Akhirnya tamatlah riwayat buaya bujang senang yang telah mengorbankan banyak penduduk kampung. Tapi sebenarnya tak habis kat situ cerita dia. Walaupun seekor buaya yang sangat besar telah berjaya dibunuh oleh penduduk kampung dan pihak berkuasa, tapi banyak lagi laporan yang muncul selepas itu mengatakan mereka nampak ada buaya yang lebih besar timbul dekat kawasan permukaan sungai mereka. Ada yang kata kalau betul buaya bujang senang ni dah dibunuh, habis buaya yang timbul sekarang ni, yang besar ni, siapa pula? Apa nama buaya ni? Dah lah warna dia pun sama, warna putih, warna cerah. Ada line putih kat belakang. Maka mulalah tersebar cerita yang mengatakan buaya bujang senang ni belum mati. Yang mati tu memang betul ada buaya yang mati, berjaya ditembak. Tapi roh buaya bujang senang ni berpindah ke buaya lain dan menjadi buaya yang sama besar ataupun lebih besar daripada bujang senang dulu. Tapi ada juga yang cakap, sungai kat Sarawak ni biasalah tu, memang banyak buaya. Mungkin yang timbul tu buaya lain, tapi saiz dia dan warna dia sama dengan buaya bujang senang yang dah dibunuh dulu. Dari sudut sains memang mengatakan sungai kat Sarawak ni memang habitat untuk buaya air masin, iaitu spesies yang paling besar dalam dunia. Kalau setakat nampak buaya saiz 5 ke 6 meter tu, itu dah anggap normal, biasa. Tapi dalam budaya masyarakat tempatan, buaya ni bukan hanya sekadar haiwan. Tapi buaya ni, dia berkait dengan kepercayaan roh, semangat dan bahasa alam. Sebab itulah timbulnya kisah-kisah legenda seperti kisah bujang senang ni. Kisah buaya bujang senang ni masih menjadi persoalan. Adakah benar buaya bujang senang ni jelmaan pahlawan Iban yang bernama Simalungun, ataupun hanya sekadar seekor buaya yang tua, yang besar dan berkulit cerah, ataupun hanya sekadar mitos yang diwarisi dari zaman ke zaman. Kalau korang ada versi lain ataupun info tambahan tentang kisah buaya bujang senang ni, tolong kongsikan kat ruang komen.
Minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan fakta. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang dan jangan lupa share, like, follow dan subscribe channel. Assalamualaikum.